Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua dalam program kita membincangkan hukum tajwid dan juga melihat makna membaca ayat dan dapat melihat makna ayat yang kita baca. Untuk itu sila tumpukan perhatian sahabat-sahabat semua di papan putih belakang saya. Terdapat ayat yang akan kita bincangkan pada hari ini iaitu juzuk yang ke-13. Surah yang kedua, surah Yusuf, masih berdegan tentang kisah Yusuf, iaitu ayat yang akan kita bacakan pada hari ini adalah ayat yang ke-68, ke surat 243. Untuk itu, sila tumpukan perhatian sahabat-sahabat semua pada papan putih di belakang saya, insyaAllah. Kita mulai dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah yang pertama ialah walamma. Perhatikan, iaitu kita membaca pada lam alif mim itu dengan dua harakat. Ada bunyi dengung, lam dan ma dibaca dengan panjang, iaitu mim bertasydid adalah dibaca dengan apabila sesuatu huruf bertemu ditasydidkan dengan huruf mim adalah dibaca dengan wajibul gunnah, iaitu wajib didengungkan dengan dengung dua harakat, dan mim alif bertemu dengan alif akan dibaca dengan ma asli. Kemudian kita menyambung ma dengan dal itu tak ada apa hukum yang menyebabkan berhubungan dal itu mengubah hukum, tidak. Jadi kita terus baca dal alif da kha lam walu. Dakhalu, iaitu lu itu terdapat lam pada suara bertemu dengan waw baca dengan asli dua harakat. Dan kemudian kita terus sambung lu dengan min juga tidak ada apa-apa hukum, iaitu dakhalu min, walamma dakhalu min. Perhatikan saya baca satu harakat sahaja kerana dia baca dengan izhar. Sebab apa baca dengan izhar? Kerana nun sakinah bertemu dengan huruf halqiyah, iaitu huruf-huruf izhar yang memerlukan kita baca izhar. Terdapat 6 huruf izhar, iaitu hamzah dengan ha dan ain, kha dengan ghain. Jadi kita baca dengan izhar halqi pada min, mim ya nun, satu harakat saja, min. Baru terus pada ha alif ada ya. Sepatutnya ya ni adalah huruf mad, tapi tidak boleh dibaca dengan mad kerana sebelum ya terdapat huruf berbaris alif. Kalau dia berbaris ya, barulah kita baca dengan mad asli. Jadi, oleh kerana dia bertentangan barisnya, maka kita baca dengan baris alif, baca dengan lin. Kerana ya bersifat lin. Haitsu. Haitsu. Dan tentukan makhraj huruf su itu mesti keluar lidah kita daripada gigi kacip. Gigi kacip atas akan berada di belakang hujung lidah. Baru boleh sebut thawathu dan muncul dengan bibir. Hamzah alif, mim alif ma ra alif dengan tebal bacaan amara kerana dia berbaris alif ra tu. Wa mim ada tanda sukun dibaca dengan izhar syafawi. Kerana apa? Kerana mim itu hukum mim sakinah apabila dia tidak bertemu dengan huruf mim, tidak bertemu dengan ba, akan dibaca dengan izhar. Dan namanya izhar syafawi. Baik, amarrahum. Haitsu amarahum, sambung antara dua ni tak ada apa hukum. Hamzah alif a ba waw bu ada waw sepatnya mak asli dua harakat. Ha wa mim, kali ini mim bertemu dengan mim, dia tak ada tanda sukun sebab dia kena baca dengan idgham, memasukkan mim kepada huruf mim yang bertasydid dan dibaca dengan dengung. Dengung dua harakat. Ataupun nama lain boleh juga nama idgham mislain shaghir, bukan mutamasil lain. Tapi kalau sebut idgham mutamasil lain pun dia termasuk dalam kategori yang sama, iaitu sama huruf, sama makhraj dan sama sifat. Oleh kerana dia huruf mim, dia baca dengan dengung. Abuhum ma, mim alif ada alif ma asli, kaf alif ka ada alif sepatnya ma asli, nun alif na, kana ma kana tak ada apa hukum antara dua. Ini baru ada tadi, iaitu dengan idgham syafawi. Baik, antara nun dengan ya terus saja masuk kerana nun itu berbaris kana yughni, ya wain yugh, dia tu meleret sedikit bunyinya kerana huruf wain tu ejaannya wain ya nun, wain. Jadi bunyinya yugh mardu. Baik, nun ya ada ya sepatnya mak asli. Ain alif nun sakinah juga. Nun sakinah sama macam sini. Kenapa? Kerana dia bertemu dengan huruf
halqiyah, huruf halqum, huruf izhar. Dibaca dengan izhar halqi. Hawa mim sekali lagi bertemu dengan mim yang bertasydid sama macam sini. Dibaca dengan idgham syafawi ataupun idgham misrain shaghir namanya. Antara dua lah, kita boleh guna salah satu namanya. Iaitu dengan dengung dua harakat. Yughni anhum minallah. Perhatikan mim ya mi. Nun alif bertemu dengan kalimah Allah diwasalkan dengan lam. Tak boleh baca dengan lam yang pertama, tetapi kena baca dengan huruf yang lam yang bertasydid, iaitu dipanggil lafaz jalalah, iaitu hukum lam jalalah. Ini dia. Dan oleh kerana nun berbaris alif, dia dibaca dengan tebal. Pertama kita idghamkan pada huruf lam yang bertasydid dan kemudian berserta dengan baca dengan tebal dan dibaca tebal dua harakat dengan mad. Ya minallahi. Baik. Antara hi dengan min pun tak ada apa hukum, terus sambung. Minallahi min. Baik, nun sakinah bertemu dengan huruf shin. Huruf shin adalah terdiri daripada huruf 10 huruf ikhfa wusta. Maksudnya 10 ikhfa wusta hendaklah dibaca dengan ikhfa hakiki wusta pada nun sakinah bertemu dengan shin. Nun sakinah ni kalau dia tak ada tanda baris apa-apa atau tanwin yang berselisih tu, sama ada bacaannya ikhfa atau idgham saja. Oleh kerana ini bukan huruf idgham, bukan juga huruf izhar, maka dia hendaklah dibaca, dan juga bukan huruf iqlab. Bacaannya hendaklah huruf ikhfa, bacaan ikhfa. Dia huruf ikhfa, dan wusta maksudnya pertengahan, dia tak cenderung pada mana-mana bacaan sama ada izhar ataupun idgham. Pertengahan antara izhar dengan idgham dengan dengung dua harakat. Min syai'in, shin alif dia baca dengan lin, dan hamzah tanwin bertemu dengan hamzah huruf halqiyah juga baca dengan izhar halqi. Nampak, perhatikan, bila dia bertemu dengan huruf izhar dia selari, dia tak ada berselisih baris dua tu. Hamzah ya lam bertasydid il, lam alif la, mad asli juga, yang ini kecuali, kecuali ataupun melainkan. Baik, iaitu mad asli dua harakat, ha alif ada alif mad asli dua harakat, jim alif ja. Tanwin bertemu dengan fa sama juga, fa hakiki wusta dengan dua harakat. Macam ni juga. Sebab ini tanwin. Tanwin dengan nun sama saja hukumnya. Tanwin dengan nun sakinah. Dan tanwin bertemu dengan huruf fa dibaca dengan fa hakiki wusta. Macam mana bacaannya? Hajatan fi dibaca dengan mad asli, payah ada. Kemudian nun alif fa, sim ya si. Sim ya si, bukan ya ni, ni huruf sin saja. Nafsi tak boleh panjang lah. Fi nafsi Ya'qub. Kalau saya berhenti, saya wakafkan jadi melantun lah ba tu. Kerana ba adalah huruf qalqalah bila dia sukun. Baik, kalau bila sambung, ku dibaca dengan mad asli. Ini adalah nama Nabi Ya'qub. Dah selalu kita dengar sepanjang kisah Nabi Yusuf ni. Ini bapa kepada Nabi Yusuf, nama Nabi Ya'qub, iaitu Ya'qub alaihissalam. Ya'qub qada qaf, iaitu istilah, dot pun istilah, dan kemudian ha alif bertemu dengan alif mad asli. Dua-dua dibaca pada dha dan ha. Sama ada kita wakaf atau wasal, tetap bacaannya mad asli dua harakat pada ha. Qada ha. Baik, sambung. Wa alif wa hamzah ya'i bertemu dengan nun bertasydid. Tadi mim bertasydid, kita baca dengan wajibul gunnah. Sekarang nun bertasydid juga dibaca dua huruf saja, mim dan nun. Apabila tasydid, hendaklah dibaca dengan dengung. Perhatikan di sini pun sama. Baik, oleh kerana sini dia nun hamzah ya nun yang bertasydid itu wajib didengungkan dengan dua harakat. Hawahu, perhatikan, hawahu berada antara nun yang berbaris dengan lam yang berbaris. Apabila ha damir berada di antara dua huruf yang berbaris, maka hendaklah ada huruf waw didatangkan pada dalam Al-Quran itu, datangkan huruf waw supaya boleh dibaca dengan mad. Nama hukumnya ialah mad silah qasirah, iaitu pada hukum iaitu ha damir apabila berkeadaan seperti yang saya sebutkan tadi. Wa inna, antara na dengan lam, maka baca dengan mad. Wa innahu ladzu, itu dibaca dengan mad asli. Ini ya lam ma'il, apabila sesuatu suku kata bertemu dengan huruf yang sukun, gabungkan dia. Tanwin bertemu dengan lam dibaca dengan idgham bila gunnah. Dia idgham tapi tidak boleh baca dengan gunnah.
Baik. Mil lima mil mim ya lam jadi kerana bukan mim nun mim ya nun lam. Mim ya lam kerana nun telah diidghamkan pada huruf lam. Tapi tak boleh dengung. Mil lima ma dibaca ma asli. Ain bertasydid dengan lam al. Lam alif mim sukun tak bertemu dengan mim, tidak bertemu dengan ba. Izzah syafawikan dia. Alam. Nun alif na ada alif itu. Alamnahu. Walakinna waw alif wa lam alif la ada alif situ maksudi kaf ya nun sukun nun bertasydid nun sukun la nun bertasydid dibaca dengan wajibul gunnah walakinna aksara hamzah alif kaf ak sini tak ada apa hukum antara nun dengan hamzah kerana nun tu berbaris kaf sukun gabungkan hamzah alif kaf ak sa alif sa ra tebal dan bertemu dengan alif lam apa dia syamsiah aksaronna baik idgham syamsi kan ra kepada nun oleh kerana nun bertasydid disertakan dengan wajibul gunnah dengan dengung dua harakat nun bertasydid iaitu wajib kita dengungkan walaupun dia di idgham syamsi itu baik lam apa tu kita jumpa nun alif tadi ada alif mad asli sim ya si lam alif lam mad tabri'ah menafikan sama ada seseorang itu bersifat mengetahui atau tidak mengetahui ini bukan sifat Allah la ya'lamu mereka tidak mengetahui baik maknanya kita manusia tak mengetahui apa yang dirancangkan oleh Allah ataupun ditakdirkan oleh Allah jadi sini diguna mad tabri'ah sebagai dua harakat juga bacaan macam mad asli. Bila tanya hukum, kita kena sebut mad tabri'ah. Tak boleh sebut mad asli. Sebab dia satu penafian. Bukan larangan ataupun bukan pengecualian. Ya alif ain lam alif lam mim waw huruf mad bertemu dengan nun kita sukunkan nun itu maka dia jadi mad arif sukun. Huruf mad bertemu dengan sukun yang mendatang kita yang sukunkan. Dia boleh baca 2, 4 atau 6 harakat mad arif sukun. Okey, kita baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sadaqallahul Azim. Jadi kita lihat apa makna ayat yang kita baca sebentar tadi. Saya bacakan. Sahabat-sahabat dengar saya ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-68. Ayat yang ke-68 menyebutkan bahawa sebentar. Dan tatkala mereka masuk menurut apa yang diperintahkan. Sebelum ini Nabi Yaqub menasihatkan anaknya apabila ke Mesir untuk menukar barang pada Nabi Yusuf itu, dia minta supaya anaknya masuk ke pintu berbelah-belah lah, ramai masuk ke pintu yang berlainan. Iaitu, dan tatkala mereka masuk menurut apa yang diperintahkan oleh ayah mereka itu Nabi Yaqub, maka cara yang mereka lakukan itu tidaklah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Kalau apa pun, buruk ke baik ke, tetap akan berlaku sebab telah ditakdirkan Allah begitu. Baik, akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yaqub. Nabi Yaqub rasa iaitu keinginan baginya yang sebenarnya dia seorang Nabi. Mesti dia mendapat wahyu pada Allah SWT. Yang telah ditetapkan oleh Nabi Yaqub, dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan itu sebab dia seorang Nabi, kerana kami telah mengajarkan kepadanya. Dan jadi Allah pun sebut
kerana kami telah mengajarkan kepadanya tu siapa? Nya Nabi Yakub. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi apa pelajaran yang kita perlu tahu, iaitu bahawa sesuatu yang kita rancang, satu kita lakukan, tidak semestinya kita akan dapat. Kalau tak ada Allah kata tak dapat. Melainkan tak ada Allah kata dapat. Kalau dapat kata dapat sedikit atau banyak. Tak ada Allah kata kita dapat banyak. Kalau dapat sedikit. Jadi itulah dia yang telah ditetapkan Allah. Jadi maknanya kita merancang segala dan kita lakukan apa yang boleh, dan takdir Allah itu yang menentukan segalanya. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.